3 hari ya, saya bagi masa. Kalau tak dapat motor, siaplah kau. Wei, Atuk! Atuk! Bos, you tahu tak? Matthew ambil kita punya customer. Tahu? Datuk Azman. Kenapa? Tapi bos, tu kan projek besar. Jangan risau. Company baru macam dia. Mana boleh deliver amount besar macam tu? Oh, kan? Dah tunggu je lah. Akhir dia nanti macam mana. Mana boleh? Awin, stand by stop. Pastikan kita boleh cover apa yang Datuk nak. Bos, kenapa nak tolong dia? Dia yang cari pasal sendiri. Dah bertahun-tahun, kita kerjasama dengan Datuk. Daripada biar projek terlepas, baik kita cari solusi dulu. Pergi. Abang Jan Fatin, happy tak dengan bonus awak? Mestilah happy bos. Saya dapat belajar benda baru, dapat kawan baru. Dapat bonus banyak ni lagi. Bersyukur sangat-sangat. Terima kasih bos. Fatin, kalau boleh kekalkan je lah sikap macam ni. Company kita hargai tau staff yang bersyukur. Percayalah, nanti bos mesti akan bagi banyak peluang lagi. Baiklah Kak En, saya cuba yang terbaik. Bos, saya pergi kerja dulu. Pergilah, kerja baik-baik. Terima kasih bos. Bos. Saya dah fikir masak-masak lah bos. Bagi saya 1 peluang lagi boleh ya? Saya nak kerja balik dengan you bos.